Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang bersetuan Tuan Pengerusi Majlis, barisan hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru yang dihormati, seterusnya rakan-rakan sekalian. Tajuk pidato saya pada hari ini ialah menghayati rukun negara, membina Malaysia yang gemilang. Hadirin yang saya hormati, rukun negara merupakan asas perpaduan rakyat Malaysia. Ia bukan sekadar 5 rangkap yang dihafal setiap kali perhimpunan, malah merupakan panduan hidup yang membentuk rakyat agar saling menghormati, bersatu padu dan menyertai negara. Pada hari ini, saya akan menghuraikan 3 prinsip penting rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, serta kesopanan dan kesusilaan. Hadirin sekalian, prinsip yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan sebagai sebuah negara yang mempunyai masyarakat berbilang agama dan kaum. Setiap rakyat bebas mengamalkan agama masing-masing. Kepercayaan kepada Tuhan mengajar kita supaya sentiasa melakukan kebaikan, bersikap jujur, amanah dan bertanggungjawab. Apabila seorang mempunyai pegangan agama yang kukuh, dia akan menjauhi perbuatan yang merugikan diri dan masyarakat seperti menipu, mencuri, membuli dan menyebarkan kebencian. Nilai murni yang lahir daripada kepercayaan kepada Tuhan akan menjadikan negara kita lebih aman, harmoni dan sejahtera. Hadirin yang dihormati, prinsip yang kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Malaysia mengamalkan sistem raja perlembagaan. Oleh itu, setiap rakyat hendaklah menumpahkan taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong Raja Melayu serta negara tercinta. Kesetiaan kepada negara bukan hanya ditunjukkan dengan mengibarkan jalur gemilang atau menyanyikan lagu negaraku. Sebaliknya, ia perlu dibuktikan melalui tindakan seperti mematuhi undang-undang, menjaga nama baik negara, menghormati lambang kebesaran negara dan bersedia menyumbang kepada pembangunan Malaysia. Sebagai pelajar, kita boleh menunjukkan semangat patriotisme dengan belajar bersungguh-sungguh, menghormati guru, menjaga kebersihan sekolah dan hidup bersatu tanpa mengira kaum atau agama. Pelajar hari ini ialah pemimpin negara pada masa hadapan. Hadirin sekalian, prinsip yang ketiga ialah kesopanan dan kesusilaan. Dalam dunia moden yang dipenuhi media sosial, nilai sopan santun semakin penting. Kata-kata yang baik mampu mengeratkan persahabatan, manakala kata-kata yang kasar boleh memutuskan hubungan. Kesopanan bermula daripada perkara yang kecil seperti memberi salam, mengucapkan terima kasih, menghormati ibu bapa dan guru, bertutur dengan bahasa yang baik serta menjaga adab ketika menggunakan media sosial. Janganlah kita menjadi individu yang mudah menghina, mengejek atau menyebarkan berita palsu. Jika setiap rakyat mengamalkan nilai kesopanan dan kesusilaan, masyarakat akan hidup dalam suasana yang aman, saling menghormati dan penuh kasih sayang. Hadirin yang saya muliakan, kesimpulannya, 3 prinsip rukun negara yang saya huraikan tadi saling melengkapi antara satu sama lain. Kepercayaan kepada Tuhan membentuk akhlak, kesetiaan kepada raja dan negara memupuk semangat patriotisme, manakala kesopanan dan kesusilaan melahirkan masyarakat yang beradab. Marilah kita bersama-sama menghayati rukun negara, bukan sekadar di bibir, tetapi diterjemahkan dalam setiap perbuatan dan tindakan. Sesungguhnya masa hadapan Malaysia bergantung kepada rakyat yang berpegang teguh kepada nilai murni ini. Sebelum saya mengakhiri pidato, izinkan saya meninggalkan serangkap kata.
Rukun negara bukan sekadar ikrar, tetapi panduan membina bangsa yang besar. Jika dihayati setiap masa, Malaysia pasti kekal berjaya dan sentosa. Sekian, terima kasih.